Sempena Raya Aidilfitri, saya percaya ramai ibu bapa yang mencari tempat yang sesuai untuk menyimpan duit raya anak. Anda ada pelbagai pilihan, simpan di ASB, tabung haji, SSPN dan macam-macam lagi. Dan saya percaya keputusan yang anda buat bergantung kepada pelbagai faktor. Antaranya, di mana simpanan yang memberikan keuntungan yang maksimum. Seperti yang kita tahu, simpanan anak-anak kita majoriti hanya akan digunakan apabila mereka dewasa. Bermakna, ia adalah simpanan jangka masa panjang. Simpanan jangka panjang sudah terbukti hilang kuasa beli apabila anda simpan dalam bentuk wang fiat. Kita boleh ambil contoh RM100. Duit raya anak anda dapat pada tahun 2015 disimpan dalam ASB tanpa diusik selama 10 tahun, anda akan dapat sekitar RM177 dengan kadar dividen secara purata 5.86% setahun. Berbeza jika anda simpan RM100 dalam akaun Gap pada tahun 2015. Anda akan dapat sekitar 0.7092 gram. Hari ini, jika anda jual 0.7092 gram emas, nilai simpanan anda adalah sebanyak RM303 dengan harga jualan emas RM428 per gram. Keuntungan secara purata sekitar 20.4% setahun sepanjang 10 tahun simpanan. Jadi buat ibu bapa yang masih mencari platform simpanan untuk maksimumkan keuntungan simpanan buat anak-anak anda, emas fizikal sudah terbukti lebih menguntungkan berbanding simpanan dalam bentuk wang fiat untuk jangka masa panjang. Pendaftaran akaun boleh dibuat seawal anak anda lahir tanpa sebarang caj. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.